Baru-baru ini, impian Ammar Bahrain bersama Cobain yang telah menjalani misi Journey to Tanah Haram dengan berbasikal sejak 28 April lalu tercapai apabila mereka selamat tiba di Madinah. Ammar atau nama sebenarnya Ammar bin Muhammad Bahrain, 39, dan Cobain selamat sampai di Masjid Nabawi pada 10.45 pagi waktu Arab Saudi atau 3.45 petang waktu tempatan pada 29 Mei 2025 lalu. Kedua-dua mereka tiba selepas berkayuh dari pekan akhir di Al-Hanakiyah waktu pagi pada hari yang sama sejauh 115 km. Bagaimanapun, penjelajah Grand Slam negara Datuk Muhammad Mukarram bin Mokhtaruddin atau dikenali sebagai Cobain berkata mereka bersyukur kerana berjaya menamatkan pengembaraan itu dengan selamat. Sementara itu, Ammar menyifatkan pengembaraan itu sebagai perjalanan epik buat dirinya yang amat mencabar mental serta fizikal, termasuklah terpaksa mengharungi cuaca panas dengan suhu mencecah 50 darjah Celsius. Untuk makluman, pengembaraan mereka dilepaskan oleh Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail dari Padang Besar Perlis pada 27 April lalu. Pengembaraan Ammar dan Cobain merentasi 4 negara mengambil masa 33 hari sebelum akhirnya sampai di Madinah. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, diharapkan semoga Ammar dan Cobain dapat menjalani ibadah umrah dengan lancar.